Nama saya Tanaka Kenji, berumur 45 tahun. Pengetua sebuah sekolah menengah elit di kawasan Shibuya, Tokyo. Selama 20 tahun saya mengabdikan diri kepada sistem pendidikan Jepun. Saya sentiasa percaya bahawa kami adalah nombor 1 di Asia. Pelajar kami bangun jam 4 pagi menghadiri kelas tuition sehingga jam 10 malam, mengulang ribuan soalan peperiksaan semata-mata untuk memasuki universiti terkemuka. Kami bangga pelajar Jepun mendapat markah tertinggi dalam ujian PISA selama 3 penggal berturut-turut. Kami bangga pelajar kami mempunyai disiplin seperti tentera. Kami bangga Jepun menjadi negara maju dalam tempoh 1 generasi sahaja. Tetapi setiap kali saya berjalan melepasi bilik kesihatan sekolah, saya melihat pelajar terbaring tidak sedarkan diri kerana tekanan. Setiap kali saya membaca berita tentang pelajar membunuh diri kerana gagal dalam peperiksaan, saya berkata kepada diri sendiri, inilah harga sebuah kejayaan. Saya tidak pernah ragu bahawa sistem kami mempunyai kelemahan. Sehinggalah tahun ini Kementerian Pendidikan Jepun mengarahkan 300 buah sekolah terkemuka untuk menghantar delegasi guru ke Malaysia selama seminggu untuk lawatan sambil belajar. Saya ketawa kecil apabila membaca arahan itu. Malaysia, negara yang saya hanya kenal melalui menara berkembar Petronas, Pantai Langkawi dan Nasi Lemak, negara yang pelajarnya masih menyanyikan lagu kebangsaan setiap pagi seperti zaman batu. Negara di mana guru bergaji kecil tetapi masih mampu tersenyum setiap hari. Apa yang boleh kami pelajari di sana? Saya menaiki pesawat dengan perasaan seperti dihantar ke kem tahanan. Delegasi kami seramai 300 orang memakai sut berwarna sama, duduk dalam barisan yang teratur seperti sebuah batalion tentera. Semasa dalam penerbangan, saya membuka dokumen yang disediakan oleh kementerian. Muka surat pertama tertulis dengan huruf besar, Program Pertukaran Pendidikan Bersama, Malaysia mempelajari keseimbangan dan kegembiraan dalam pembelajaran. Saya tersenyum sinis. Kegembiraan dalam dunia yang penuh persaingan ini, kegembiraan adalah satu kemewahan. Pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5 petang. Saya melangkah keluar dari pesawat dengan rasa mengantuk dan jengkel. Cuaca yang panas dan lembap membuatkan sut saya basah lencun dengan peluh dalam masa 3 minit. Sebuah papan tanda alu-aluan tertulis dalam bahasa Jepun, "Selamat datang, delegasi guru dari Jepun." Saya sedikit terkejut tetapi menyangka mereka mungkin menyediakannya untuk setiap negara. Apa yang membuatkan saya tergamam adalah alunan muzik. Lagu negaraku berkumandang di seluruh lapangan terbang. Ribuan penumpang berdiri tegak serentak. Kaki tangan lapangan terbang meletakkan bagasi dan berdiri hormat. Malah pemandu troli bagasi juga berhenti menghadap ke arah tiang bendera. Semua orang menyanyi bersama, suaranya bergema sehingga menggegarkan cermin tingkap. Saya berdiri kaku di situ. Kami seramai 300 orang berdiri kejung seperti makhluk asing. Kami sudah lupa bagaimana rasanya menyanyikan lagu kebangsaan bersama-sama. Di Jepun, pelajar kami menyanyikan Kimigayo pada waktu pagi seperti upacara pengebumian. Tiada siapa yang tersenyum, tiada siapa yang memandang mata antara satu sama lain. Tetapi di sini saya melihat senyuman di wajah semua orang. Saya melihat pelajar-pelajar berseragam sekolah berdiri tegak dengan mata yang bersinar. Saya melihat seorang pakcik penjual kopi meletakkan tangan di dada sambil menyanyi sepenuh hati. Lagu berakhir. Orang ramai bersorak perlahan dan menyambung perjalanan seolah-olah tiada apa yang berlaku. Saya terasa seperti ditampar oleh sesuatu yang paling ringkas. Dalam perjalanan ke hotel, saya membuka telefon bimbit untuk melihat berita Jepun. Berita pertama yang muncul, pelajar tahun akhir di Shibuya membunuh diri kerana markah peperiksaan di bawah jangkaan. Saya terus menutup telefon. Hati saya terasa berat yang tidak terkata. Saya tidak tahu bahawa 7 hari yang akan datang akan mengubah saya selamanya dan lagu kebangsaan yang pernah saya anggap kuno itu akan menjadi lagu yang membuatkan saya menangis teresa-esa. Bas sewa khas membawa kami keluar dari KLIA pada jam 7 pagi. Saya memandang keluar tingkap. Kuala Lumpur pada waktu pagi kelihatan lebih sibuk daripada yang saya bayangkan. Kesesakan lalu lintas yang teruk motosikal menyelit di antara kereta seperti ikan melawan arus. Papan-papan iklan dipenuhi potret Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Ratu Rock Negara. Saya mengeluh perlahan dan berpaling kepada timbalan pengetua Suzuki. Nampak tak tuan negara yang trafiknya masih sesak begini? Bagaimana mereka mahu mengajar anak-anak tentang disiplin? Encik Suzuki mengangguk setuju. Saya dah periksa sekolah kerajaan di sini, cuti sekolah hampir 4 bulan setahun. Melampau betul.
Bas memasuki jalan kecil melalui pasar pagi yang dipenuhi bau rempah ratus dan suara orang tawar-menawar. Saya mengerutkan hidung tanpa sedar. Bau yang kuat, kata saya. Encik Suzuki ketawa kecil. Mungkin anak-anak Malaysia sudah biasa dengan bau begini sejak kecil. Jauh berbeza dengan anak-anak kita. Kami tiba di sebuah sekolah menengah di Selangor sebelum jam 8.30 pagi. Papan tanda di hadapan sekolah tertulis Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Ehsan. Pagar sekolah diperbuat daripada besi biru biasa, tiada 40 kamera litar tertutup seperti di sekolah kami. Padangnya tidak rata ada kesan tayar basikal pelajar bermain. Saya menggelengkan kepala. Sekolah seperti ini apa yang ada untuk dilihat. Tetapi sebaik sahaja bas berhenti, mata saya terbeliak. Hampir 3,000 pelajar lelaki dan perempuan berdiri dalam barisan yang kemas di padang perhimpunan. Semua memakai kemeja putih bersih dan seluar panjang hijau zaitun atau kain biru gelap. Saya melihat pelajar perempuan yang rambutnya diikat kemas dengan getah hitam. Pelajar lelaki berambut pendek tetapi wajah mereka ceria. Tiada siapa yang curi-curi bermain telefon. Tiada siapa yang berbual bising. Semua berdiri tegak menghadap tiang bendera. Pengetuanya, seorang lelaki berusia 50-an, tinggi lampai, kulit sawo matang, tersenyum lebar hingga menampakkan giginya yang putih. Beliau berjalan terus ke arah saya, meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dan bercakap dalam bahasa Inggeris yang fasih. "Selamat pagi Tuan Pengetua Tanaka. Selamat datang ke sekolah kami." Saya membalas hormatnya, tetapi dalam hati masih terasa janggal. Kenapa mereka begitu kerap memberi isyarat hormat tepat jam 8.00 pagi? Loceng berbunyi. Seluruh pelajar mengangkat tangan kanan separas dahi untuk ikrar rukun negara. Lagu Negaraku berkumandang sekali lagi. Kali ini saya berdiri di tengah-tengah 3,000 pelajar. Suara nyanyian mereka bergema seolah-olah memeluk saya. Saya melihat seorang pelajar lelaki menyanyi dengan lantang dan jelas sehingga matanya berkaca. Saya melihat seorang pelajar perempuan memandang jalur gemilang dengan penuh hormat. Saya melihat seorang guru berdiri di belakang, menepuk bahu pelajarnya perlahan-lahan mengikut irama lagu. Lagu berakhir. Semua pelajar bertepuk tangan 3 kali dan melaungkan serentak Daulat Tuanku. Saya meremang bulu roma tanpa sedar. Pengetua itu berpaling kepada saya sambil tersenyum. Pelajar kami menyanyikan lagu kebangsaan setiap pagi dan petang, Tuan. Tidak pernah terlepas. Saya bertanya secara automatik. Pelajar tak bosan ke? Pengetua itu ketawa kecil. Mereka berasa bangga, Tuan, kerana lagu inilah yang membuatkan mereka tahu bahawa mereka adalah anak Malaysia. Saya masih belum faham jawapan itu ketika itu. Kemudian pelajar memulakan aktiviti perhimpunan. Seorang pengawas mengetuai bacaan doa, suaranya lantang dan jelas. Seluruh sekolah mengaminkan doa bersama-sama. Encik Suzuki berbisik di telinga saya, "Betul ke pelajar Malaysia berdoa setiap hari sebelum belajar?" Saya mengangguk, tetapi dalam hati mula merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Selepas itu pengetua membawa kami melawat sekolah. Bilik darjah tiada penghawa dingin, hanya kipas siling yang berputar perlahan. Meja dan kerusi kayu lama ada yang penuh dengan contengan. Papan hitamnya benar-benar menggunakan kapur, bukan papan pintar. Saya tersenyum sinis. Sekolah seperti ini mana mungkin dapat menandingi sistem kita. Tetapi apa yang membuatkan saya terpegun adalah pemandangan di dalam sebuah kelas tingkatan 3. Seorang guru sedang mengajar subjek Bahasa Melayu. Semua pelajar mengangkat tangan untuk menjawab soalan dengan penuh semangat. Seorang pelajar bangun dan mendeklamasikan sebuah sajak dengan penuh penghayatan. Pelajar-pelajar lain menepuk tangan untuk memberi semangat kepada rakan mereka. Guru itu tidak memarahi, tidak merotan, tidak mengugut tentang markah, tetapi semua pelajar memberikan tumpuan sehingga saya turut terpukau. Waktu rehat tengah hari, pelajar-pelajar berlari ke arah kami dengan senyuman. Seorang pelajar perempuan memberi salam dan bertanya dalam logat Melayu, "Hello from Japan, I love anime so much." Seorang lagi pelajar lelaki cuba bercakap dalam bahasa Jepun yang dipelajarinya, "Konnichiwa." "Konnichiwa." Saya terkejut hingga tidak terkata. Pelajar sekolah kerajaan biasa di Selangor boleh bercakap bahasa Jepun. Saya berpaling kepada pengetua. "Pelajar di sini belajar tuition dengan gigih." Ke pengetua itu tersenyum lebar. "Ada yang pergi tuition tapi tidaklah sampai jam 10 atau 11 malam seperti di Jepun, Tuan. Kami percaya pelajar perlukan masa untuk tidur, bermain dan bersama keluarga." Saya ketawa dalam hati.
Itulah sebabnya pelajar Malaysia tidak akan mampu menandingi pelajar kita. Tetapi semasa dalam perjalanan pulang ke hotel, imej 3,000 pelajar menyanyikan Negaraku masih terngiang-ngiang di kepala saya. Saya membuka telefon dan melihat gambar yang saya ambil. Semua pelajar tersenyum. Senyuman yang ikhlas dari hati, bukan senyuman paksa yang saya lihat di majlis graduasi pelajar Jepun. Malam itu saya tidak dapat tidur. Buat pertama kalinya dalam 20 tahun saya mula ragu-ragu bahawa apa yang saya percayai selama ini mungkin salah. Hari ketiga kami melawat sebuah sekolah menengah terkemuka di Kuala Lumpur, sebuah sekolah berasrama penuh bernama Sekolah Menengah Sains Kuala Lumpur. Saya pernah mendengar nama ini daripada dokumen kementerian, dikatakan sebagai sekolah kerajaan nombor 1 di Malaysia. Saya tersenyum sinis. Nombor 1 kerajaan, tapi mungkin tidak setanding dengan sekolah swasta di Shibuya. Bas berhenti di hadapan pintu sekolah pada jam 7.30 pagi. Pemandangan pertama yang saya lihat adalah ribuan pelajar berdiri dalam barisan di padang perhimpunan. Sekali lagi, lagu Negaraku berkumandang. Tetapi kali ini, saya tidak lagi berdiri kaku seperti 2 hari pertama. Saya meletakkan tangan di dada, mengikut pelajar lain, tanpa sedar. Suara nyanyian mereka begitu kuat, sehingga dada saya bergetar. Beribu-ribu pelajar menyanyi serentak seperti ombak gergasi. Saya melihat guru-guru berdiri dengan tangan di dada. Saya melihat seorang pelajar lelaki mengalirkan air mata, tetapi terus menyanyi hingga habis. Lagu tamat. Semua pelajar melaungkan Merdeka sebanyak 3 kali dengan penuh semangat. Saya meremang bulu roma berulang kali. Pengetua sekolah ini seorang wanita dalam lingkungan awal 50 Kon An Anggun, memakai baju kurung berwarna biru nila. Beliau memberi salam dan bercakap dalam bahasa Inggeris yang sempurna. Selamat datang delegasi guru dari Jepun. Sekolah kami berbesar hati menerima kunjungan tuan-tuan dan puan-puan. Saya membalas salamnya, tetapi dalam hati masih berfikir, pasti dia pandai bercakap kerana ini sekolah terkenal. Beliau membawa kami melawat sekolah. Perpustakaannya begitu besar, sehingga mulut saya ternganga. Rak-rak buku penuh hingga ke siling. Pelajar duduk membaca dengan senyap. Ada sudut komik, sudut buku cerita, sudut buku bahasa asing. Seorang pelajar memberi salam kepada saya dan bertanya dalam bahasa Jepun, "Tuan Pengetua, suka baca buku apa?" Saya menjawab secara automatik, "Saya suka buku sejarah." Pelajar itu tersenyum lebar, berlari dan mengambil sebuah buku sejarah Jepun untuk saya. Saya terkejut hingga tidak terkata. Pelajar Malaysia membaca buku sejarah Jepun. Seterusnya kami melawat kelas sebenar, kelas fizik tingkatan 5. Gurunya seorang lelaki muda berusia awal 30, memakai kemeja biru muda. Beliau tidak berdiri di hadapan kelas menerangkan formula yang panjang, sebaliknya membahagikan pelajar kepada kumpulan untuk membuat projek roket botol air. Semua pelajar ketawa berbual, tetapi guru itu tidak marah. Beliau tersenyum dan membantu setiap kumpulan. Saya melihat roket salah satu kumpulan perempuan meluncur hampir mencecah siling. Semua orang bertepuk tangan dan bersorak gembira. Guru itu mengangkat ibu jari dan berkata, "Bagus, kumpulan ini menang." Tiada siapa yang peduli tentang markah peperiksaan, tetapi semua orang kelihatan begitu gembira. Waktu makan tengah hari kami dijemput makan bersama pelajar. Meja panjang dipenuhi dengan makanan Melayu. Pelajar-pelajar mencedokkan nasi lemak dan rendang untuk kami. Seorang pelajar lelaki berkata, "Tuan Pengetua, cubalah sambal ni. Pedas sikit tapi sedap." Saya mencuba suapan pertama. Pedas hingga mengalir air mata, tetapi semua pelajar ketawa dan menepuk tangan untuk saya. Encik Suzuki berbisik, "Pelajar Malaysia memang peramah ya." Saya mengangguk, tetapi dalam hati mula merasakan sesuatu yang tidak kena. Petang itu ada aktiviti istimewa. Sekolah menganjurkan pertukaran budaya. Pelajar Malaysia mempersembahkan tarian Zapin. Muzik yang meriah berkumandang, pelajar lelaki dan perempuan berpasangan menari dalam bulatan besar. Saya melihat pelajar lelaki yang sasa tetapi menari dengan lemah gemalai. Saya melihat pelajar perempuan yang kecil tetapi tersenyum lebar hingga matanya sepet. Kemudian pelajar-pelajar itu berlari dan menarik tangan kami. "Cikgu, jom menari sekali." Saya tidak dapat menolak. Saya ditarik masuk ke dalam bulatan. Tangan kiri saya memegang tangan seorang pelajar lelaki, tangan kanan saya memegang tangan seorang pelajar perempuan. Muzik bermula. Semua orang melangkah serentak. Saya tersadung beberapa kali. Pelajar-pelajar ketawa dan membantu saya berdiri.
Tiada siapa yang mentertawakan saya. Semua orang tersenyum. Saya rasa seperti hati saya sedang cair. Malamnya dalam perjalanan pulang ke hotel, Encik Suzuki berkata perlahan, "Tuan, saya baru perasan. Pelajar kita tidak pernah senyum macam ni." Saya diam. Di kepala saya terbayang imej ribuan pelajar menyanyikan lagu kebangsaan, imej pelajar ketawa di kelas fizik, imej pelajar menarik tangan saya menari zapin. Malam itu, saya membuka komputer mencari maklumat tentang sekolah itu. Saya dapati sekolah ini menghantar lebih 90% pelajarnya ke universiti terkemuka setiap tahun. Saya dapati pelajar di sini pernah memenangi pertandingan robotik antarabangsa sebanyak 3 kali. Saya dapati pelajar di sini boleh berbahasa Inggeris lebih fasih daripada yang saya sangka. Saya menutup komputer dan merenung siling untuk masa yang lama. Saya mula berasa takut. Takut bahawa apa yang saya percayai selama 20 tahun ini akan runtuh di hadapan mata saya sendiri. Dan saya belum tahu bahawa hari esok akan menjadi hari di mana saya dan 300 guru Jepun akan menangis teresa-isak. Hari keempat kami melawat sebuah sekolah di pedalaman bernama Sekolah Kebangsaan Ulu Tembeling di sebuah daerah kecil di Pahang. Saya sudah bersedia untuk melihat bangunan sekolah yang usang, pelajar yang kurus kering dan guru yang memakai selipar. Bas membelok masuk ke jalan tanah merah yang berdebu. Setibanya di sekolah, saya semakin yakin dengan tanggapan saya. Bangunan sekolah kayu 2 tingkat bumbung zinc lama. Padangnya hanyalah tanah merah dengan tiang gol bola sepak yang diperbuat daripada buluh. Pelajar di seluruh sekolah hanya seramai 300 lebih. Encik Suzuki berbisik, "Inilah sekolah Malaysia yang sebenar." Saya mengangguk. Tetapi sebaik sahaja turun dari bas, pemandangan yang saya lihat membuatkan saya tergamam sekali lagi. Seluruh pelajar berdiri dalam barisan di hadapan tiang bendera tegak. Walaupun kasut mereka ada yang koyak, baju mereka ada yang pudar, tetapi semua memberi salam serentak. "Selamat datang cikgu-cikgu dari Jepun." Suara mereka bergema sehingga burung-burung terbang lari dari pokok di sebelah sekolah. Guru besarnya seorang lelaki berusia 60-an, kurus kering tetapi matanya bersinar. Beliau memberi salam dan berkata dalam bahasa Inggeris yang perlahan, "Selamat datang. Sekolah kami kecil tetapi hati kami besar." Saya tersenyum paksa, berfikir dalam hati besar takkan bantu pelajar masuk universiti. Tepat jam 8.00 pagi lagu negaraku berkumandang lagi. Kali ini tiada pembesar suara yang canggih, hanya sebuah alat penguat suara lama yang suaranya kadang-kadang pecah. Tetapi 300 orang pelajar menyanyi dengan begitu lantang sehingga menenggelamkan bunyi alat itu. Saya melihat seorang budak lelaki kecil berdiri berjengkit supaya dapat melihat bendera dengan lebih jelas. Saya melihat seorang budak perempuan berambut pendek menyanyi hingga mengalirkan air mata. Saya melihat seorang guru berdiri di belakang meletakkan tangan di bahu pelajarnya. Lagu tamat. Pelajar-pelajar melaungkan ikrar bahawa kami akan sentiasa taat setia kepada raja dan negara dan menundukkan kepala serentak. Saya berdiri kaku sehingga Encik Suzuki menyentuh lengan saya. Selepas itu, guru besar membawa kami melawat bilik darjah. Kelas darjah 6 mempunyai 40 orang pelajar duduk di atas lantai kayu. Tiada meja atau kerusi, tetapi semua orang duduk tegak dan memberi tumpuan. Guru mengajar subjek sains menggunakan peralatan buatan sendiri, menggunakan botol plastik untuk membuat roket angin. Mata semua pelajar bersinar apabila roket itu meluncur ke udara. Guru tidak memberitahu formula tetapi bertanya kenapa roket ini boleh terbang. Pelajar-pelajar berebut mengangkat tangan untuk menjawab. Ada yang betul, ada yang salah, tetapi guru itu hanya tersenyum dan berkata, "Salah tak apa, cuba lagi." Saya mula berasa aneh. Di Jepun, jika pelajar menjawab salah, guru akan terus memarahinya. Pada sebelah petang, ada aktiviti istimewa yang hampir membuat saya terduduk. Pelajar-pelajar menganjurkan pesta sains peringkat kampung. Pelajar sekolah menengah rendah membina robot daripada bahan kitar semula. Seorang pelajar menggunakan papan litar lama dari mesin basuh untuk membuat robot yang boleh berjalan. Seorang lagi menggunakan botol untuk membuat alat penapis air. Saya bertanya kepada seorang budak lelaki, "Kamu belajar tuition di mana sampai jadi pandai macam ni?" Budak itu ketawa dan menjawab, "Tak ada tuition, cikgu. Belajar dengan abang-abang. Tingkatan 5, lepas tu cuba buat sendiri." Saya berpaling kepada guru besar.
Berapa ramai pelajar dari sekolah ini yang dapat masuk universiti? Guru besar itu tersenyum lebar. Tahun lepas 18 daripada 20 orang pelajar kami berjaya ke universiti. Yang lain menyambung pelajaran ke kolej vokasional, tapi semua dapat pekerjaan. Mulut saya ternganga. Sekolah pedalaman dengan hanya 300 pelajar. 90% pelajarnya berjaya ke universiti petang itu. Sebelum pulang pelajar-pelajar datang mengerumuni kami. Seorang budak perempuan menghulurkan sekuntum bunga kepada saya. Bunga raya yang ditanam di tepi sekolah. Dia berkata perlahan, "Saya harap cikgu boleh tanam bunga ni di Jepun. Ia akan mengingatkan cikgu bahawa anak-anak Malaysia tidak akan kalah." Saya menyambut bunga itu dengan tangan yang menggigil. Encik Suzuki berbisik, "Tuan saya mula takut kita akan kalah dengan budak-budak ni." Malam itu, saya duduk di bilik hotel melihat gambar pelajar-pelajar SK Ulu Tembeling menyanyikan Negaraku. Pelajar yang bajunya pudar, kasutnya koyak tetapi matanya bersinar. Saya membuka YouTube dan mencari klip pelajar Malaysia dalam pertandingan sains dunia. Saya terjumpa klip pelajar Malaysia memenangi Olimpiad Fizik tahun lepas. Pelajar itu berasal dari sekolah luar bandar sama seperti yang kami lawati hari ini. Saya menutup komputer dan memegang kepala saya. Buat pertama kali dalam hidup saya merasakan kepercayaan saya digoncang dengan begitu hebat. Dan saya masih tidak tahu bahawa hari esok akan menjadi lebih teruk lagi. Hari kelima kami melawat sebuah sekolah swasta terkemuka di Kuala Lumpur bernama Kolej Antarabangsa Monkiara. Saya berasa lega. Akhirnya dapat juga melihat sekolah yang benar-benar bertaraf antarabangsa. Bangunan 4 tingkat dicat krim dengan kemas. Padang rumput yang menghijau padang bola sepak tiruan setiap bilik darjah berhawa dingin. Saya berpaling dan tersenyum kepada Encik Suzuki. Ini barulah sekolah yang setaraf dengan kita. Tetapi apabila melangkah masuk ke dalam sekolah saya berasa aneh. Penghawa dinginnya sejuk tetapi saya berasa rimas. Pelajar-pelajar memakai kemeja putih, seluar kelabu dan tali leher merah. Semua memberi salam hormat kepada kami, tetapi saya tidak melihat senyuman lebar seperti 3 hari sebelumnya. Mata mereka kelihatan terlalu serius seperti pelajar-pelajar Jepun yang biasa saya lihat. Tepat jam 8.00 pagi, lagu Negaraku berkumandang. 5,000 pelajar berdiri tegak, tetapi kali ini saya tidak meremang kerana semua orang berdiri kaku seperti robot. Tiada pelajar yang mengalirkan air mata, tiada yang tersenyum. Lagu tamat, pelajar bertepuk tangan 3 kali serentak dan bersurai dalam senyap. Saya rasa seperti kembali ke sekolah saya sendiri di Shibuya. Pengetuanya seorang paderi tempatan berusia 60-an. Beliau memberi salam dan berkata dalam loghart Inggeris, "British welcome distinguished guests from Japan. We are honoured." Saya membalas salamnya, tetapi dalam hati berfikir, akhirnya jumpa juga orang yang boleh berbahasa Inggeris dengan standard yang betul. Beliau membawa kami melawat kelas matematik tambahan tingkatan 5. Guru mengajar menggunakan papan pintar sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Semua pelajar mencatat nota dengan pantas. Guru menanyakan soalan sukar bertaraf Olimpik. Pelajar mengangkat tangan dan menjawab serta-merta. Jawapannya tepat. Saya mengangguk kagum. Ini barulah pelajar yang bersedia untuk bersaing dengan dunia. Tetapi semasa kelas berlangsung, saya perasan seorang pelajar lelaki duduk menunduk tangannya sedikit menggigil. Guru memanggil namanya. Dia bangun berdiri kaku dan menjawab soalan dengan salah. Guru itu berkata perlahan tetapi jelas salah lagi. "Balik nanti buat latihan lebih." Pelajar itu duduk mukanya merah padam. Saya nampak matanya berkaca. Saya sangat biasa dengan pemandangan ini. Inilah pemandangan di dalam kelas di Jepun setiap hari. Waktu rehat kami dijemput makan di Dewan Makan Sekolah, makanan ala barat, stik daging dan sup krim. Sesetengah pelajar makan dalam diam, ada yang curi-curi memeriksa markah peperiksaan di telefon. Saya bertanya kepada seorang pelajar di meja sebelah, "Kamu suka belajar di sini?" Pelajar itu tersenyum paksa. "Suka tuan, tapi penat. Kena sabar." Saya bertanya lagi, "Kalau boleh pilih kamu nak belajar di sekolah macam mana?" Pelajar itu diam seketika, kemudian menjawab perlahan, "Saya nak belajar di sekolah yang saya boleh rasa gembira bila nyanyi lagu Negaraku." Saya terdiam. Jawapan ini datang daripada seorang pelajar sekolah swasta elit. Petang itu ada pertandingan debat dalam bahasa Inggeris antara Kolej Antarabangsa Monkiara dan sekolah luar bandar yang kami lawati semalam. Saya berfikir dalam hati, pasti sekolah kampung tu kalah teruk. Tetapi apabila pertandingan bermula saya terkejut.
Pelajar dari SK Ulu Tembeling walaupun memakai baju sekolah yang pudar berdiri tegak dengan penuh keyakinan. Mereka bercakap dalam bahasa Inggeris dengan lohat Melayu tetapi jelas dan bertenaga. Topiknya ialah persaingan melahirkan yang terbaik dalam diri manusia. Pelajar sekolah swasta berhujah dengan hebat. Tetapi pelajar dari luar bandar membalas dengan satu ayat ringkas yang membuatkan seluruh dewan senyap. Persaingan membuatkan kita lupa cara untuk tersenyum. Adakah itu benar-benar yang terbaik? Para hakim bertepuk tangan lebih gemuruh untuk pelajar luar bandar. Pelajar kolej antarabangsa Mon Kiara berdiri kaku, ada yang menundukkan kepala. Petang itu sebelum pulang, pengetua paderi itu memanggil saya untuk bercakap secara peribadi. Beliau berkata, perlahan Tuan Tanaka, sekolah kami melahirkan pelajar cemerlang nombor 1 sejak sekian lama, tetapi tahun ini sudah 2 orang pelajar kami membunuh diri. Saya tidak tahu sama ada apa yang saya lakukan ini betul atau salah. Saya berdiri kaku. Kata-kata itu seperti pisau yang menghiris hati saya. Dalam perjalanan pulang, saya membuka telefon melihat berita Jepun. Berita tergempar pelajar tahun akhir di Shibuya membunuh diri kerana markah di bawah sasaran. Saya menutup telefon dan memandang keluar tingkap. Kuala Lumpur sedang bermandikan cahaya malam. Cahaya lampu oren yang malap, tetapi saya rasakan ia lebih hangat daripada biasa. Saya mula faham. Apa yang saya anggap kuno mungkin adalah sesuatu yang telah lama kami hilangkan. Dan hari esok akan menjadi hari yang paling saya takuti. Hari ke-6 kami kembali ke Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Ehsan. Kementerian Pendidikan Malaysia menganjurkan satu acara besar bernama Hari Kebudayaan Penuh Kegembiraan di mana 300 guru Jepun akan menyertai 3,000 pelajar Malaysia dalam pelbagai aktiviti sepanjang hari. Saya bangun jam 5 pagi, jantung saya berdegup kencang tanpa sebab. Encik Suzuki bertanya kepada saya semasa sarapan, "Tuan, ada apa-apa yang istimewa hari ini? Kenapa nampak teruja?" Saya tidak dapat menjawab. Saya hanya merasakan hari ini tidak akan sama seperti hari-hari sebelumnya. Tepat jam 8.00 pagi kami tiba di sekolah. Pelajar-pelajar Malaysia menyambut kami dengan kain rentang yang dilukis dengan tangan. "Selamat datang guru-guru Jepun, kalian juga guru kami." Saya membaca tulisan itu dan hampir menangis tanpa sedar. Aktiviti pertama ialah pasar ilmu. Pelajar-pelajar Malaysia membuka gerai untuk mengajar kemahiran mereka kepada guru-guru Jepun. Ada gerai mengajar cara membuat anyaman ketupat gerai, mengajar tarian zapin, gerai mengajar cara membuat wow. Saya lalu di sebuah gerai seorang budak lelaki tingkatan 1 sedang mengajar seorang guru wanita Jepun cara mengikat tali wow. Budak itu berkata perlahan dalam bahasa Inggeris, "If the kite flies high, it means your heart is free." Guru Jepun itu tersenyum hingga mengalirkan air mata. Aktiviti seterusnya ialah sukaneka. Pelajar Malaysia dan guru Jepun berpasangan untuk bermain tarik tali. Saya ditarik oleh seorang budak lelaki yang kecil tetapi kuat untuk masuk ke pasukannya. Apabila whistle ditiup, budak kecil itu menjerit 1, 2, 3. Jepun Malaysia. Semua orang menarik serentak. Pasukan kami menang. Budak-budak itu berlari memeluk saya. Saya membalas pelukan mereka tanpa sedar. Pada sebelah petang ada sebuah pentas besar di tengah padang. Pelajar-pelajar Malaysia mengadakan persembahan muzik tradisional. Sebuah kumpulan gamelan pelajar tingkatan 3 memainkan lagu dengan begitu merdu sehingga saya meremang. Diikuti dengan persembahan dikir barat oleh pelajar tingkatan 5 yang sangat menghiburkan. Ramai guru Jepun mula menari mengikut rentak tanpa sedar. Kemudian tibalah saat yang tidak dijangka. Pengetua sekolah naik ke pentas dan berkata di mikrofon, "Hari ini kami ingin guru-guru Jepun melihat bahawa pelajar Malaysia tidak belajar hanya untuk peperiksaan. Tetapi mereka belajar untuk memahami diri sendiri dan mencintai negara mereka." Selepas itu, kesemua 3,000 pelajar perlahan-lahan berjalan ke tengah padang. Tiada siapa yang mengarah, tiada siapa yang memaksa. Semua pelajar berdiri dalam formasi berbentuk hati yang besar di tengah padang. Kemudian muzik lagu negaraku berkumandang sekali lagi. Tetapi kali ini bukan dari pembesar suara. Ia adalah nyanyian 3,000 pelajar. Tiada iringan muzik. Hanya suara pelajar yang bergema di angkasa. Saya berdiri di situ. 300 guru Jepun berbaris seperti tentera yang bakal tewas. Suara pelajar mula kedengaran. "Negaraku tanah tumpahnya darahku." Saya melihat guru Jepun di sebelah saya menggigil. Saya melihat Encik Suzuki menutup mulutnya. Saya melihat seorang guru wanita muda terduduk di atas tanah. Rakyat hidup bersatu dan maju.
Suara pelajar semakin kuat. Saya rasa seperti ada ombak gergasi yang menghempas dada saya. Saya mengangkat tangan untuk menutup mulut tetapi sudah terlambat. Air mata saya mengalir deras. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Pelajar-pelajar terus menyanyi. Raja kita selamat bertakhta. Kini hampir semua guru Jepun menangis. Ada yang berpelukan. Ada yang menunduk hormat ke arah pelajar-pelajar dari jauh. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Raja kita selamat bertakhta. Saya rebah melutut di atas padang rumput. Saya menangis teresa-esak. Saya menangis kerana teringat pelajar-pelajar Jepun yang membunuh diri. Saya menangis kerana teringat diri saya yang pernah percaya bahawa kegembiraan adalah satu kemewahan. Saya menangis kerana lagu kebangsaan yang sama di negara kami pelajar takut akannya. Tetapi di sini pelajar menyayanginya dari lubuk hati mereka. Lagu tamat. Kesemua 3,000 pelajar serentak memberi salam hormat kepada kami dan menjerit, "Terima kasih kerana menyayangi anak-anak Malaysia seperti anak sendiri." Saya menangis sehingga tidak dapat bernafas. Encik Suzuki memeluk bahu saya. 300 guru Jepun berdiri menangis di tengah padang sekolah di Malaysia. Tiada siapa yang mampu berkata apa-apa untuk masa yang lama. Petang itu pengetua sekolah datang kepada saya. Beliau berkata perlahan, "Tuan Tanaka, kami tidak mahu mengalahkan Tuan. Kami hanya mahu Tuan lihat bahawa setiap anak dilahirkan untuk bergembira, bukan untuk bersaing sehingga mati." Saya menundukkan kepala dan berkata buat pertama kalinya kami kalah. Kami kalah kepada anak-anak Malaysia sejak baris pertama lagu kebangsaan mereka. Malam itu saya menulis email kepada Kementerian Pendidikan Jepun. Tajuk email itu, "Mohon pertimbangkan semula sistem pendidikan Jepun sedang membunuh anak-anak kita." Saya tidak tahu sama ada email itu akan mengubah apa-apa, tetapi saya tahu satu perkara. Esok adalah hari di mana saya perlu berdiri dan memberitahu kebenaran kepada semua orang walaupun ia akan membuatkan saya kehilangan segalanya. Hari ke-7 hari terakhir lawatan kami. Kementerian Pendidikan Malaysia menganjurkan majlis penutup bertajuk Hari Persahabatan Malaysia-Jepun di Dewan Tunku Kansela Universiti Malaya. Delegasi 300 guru Jepun wakil pelajar dari setiap sekolah yang kami lawati jumlahnya hampir 5,000 orang. Saya bangun jam 3 pagi menulis ucapan sepanjang malam. Saya tulis dan padam-padam dan tulis semula. Kerana setiap kali saya menulis perkataan kalah atau silap tangan saya menggigil. Selama 25 tahun saya percaya sistem kami lebih hebat. Hari ini saya perlu naik ke pentas dan memberitahu semua orang bahawa kami telah silap selama ini. Jam 9 pagi Dewan penuh sesak, bendera jalur gemilang dan hinomaru dinaikkan bersebelahan. Pelajar-pelajar Malaysia memakai pakaian seragam sekolah yang putih bersih. Guru-guru Jepun memakai sut berwarna sama tetapi tiada siapa yang mampu tersenyum seperti hari pertama. Majlis dimulakan dengan lagu kebangsaan kedua-dua negara. Lagu Kimigayo dimainkan dahulu. Saya berdiri tegak tangan di dada. Tetapi suara nyanyian guru-guru Jepun sangat perlahan. Ramai yang mengalirkan air mata sejak baris pertama. Diikuti dengan lagu negaraku. 5,000 pelajar Malaysia menyanyi serentak sekali lagi. Kali ini suaranya begitu kuat sehingga bumbung dewan bergegar. Saya menutup mata. Imej pelajar membunuh diri di Jepun muncul berulang kali di kepala saya. Saya menangis dalam diam di sebalik alunan lagu. Selepas lagu kebangsaan, Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia naik untuk memberi ucapan. Beliau berkata dengan nada yang lembut, "Hari ini kita tidak datang untuk bersaing. Kita hanya mahu rakan-rakan dari Jepun melihat bahawa kegembiraan dan kejayaan boleh berjalan seiring." Kemudian tiba giliran saya. Saya berjalan ke pentas kaki saya, menggigil hampir terjatuh. Mikrofon berdecit kerana tangan saya basah dengan peluh. Saya memandang ke bawah. 300 guru Jepun duduk berbaris air mata, mereka tidak berhenti mengalir. Pelajar-pelajar Malaysia duduk tersenyum memberi semangat. Saya menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang bergetar, "Selamat pagi. Saya Tanaka Kenji, pengetua dari Shibuya, Tokyo. Seminggu yang lalu saya datang ke sini dengan penuh keangkuhan. Saya percaya pelajar Jepun adalah yang terbaik di dunia. Saya percaya sistem kami tiada cacat celanya. Saya pernah fikir pelajar Malaysia ketinggalan kerana tidak tahu erti persaingan. Saya pernah ketawakan pelajar Malaysia yang menyanyikan lagu kebangsaan setiap hari. Saya fikir ia kuno dan membuang masa. Tetapi minggu ini pelajar-pelajar Malaysia telah menampak kami dengan senyuman mereka, menampak kami dengan budi bahasa, mereka menampak kami dengan lagu kebangsaan yang dinyanyikan dari hati.
Saya melihat anak-anak di pedalaman yang tiada penghawa dingin, tetapi ketawa mereka lebih kuat daripada anak-anak di Shibuya yang mempunyai segalanya. Saya melihat pelajar yang tiada guru tuition tetapi mampu membina robot yang memenangi anugerah dunia. Saya melihat pelajar yang belajar 6 jam sehari tetapi lebih mencintai negara mereka daripada pelajar kami yang belajar 16 jam sehari. Dan yang paling penting, saya melihat anak-anak Malaysia menyanyikan lagu kebangsaan dan berasa gembira. Manakala anak-anak Jepun menyanyikan lagu kebangsaan dan berasa takut, hari ini saya mengaku di hadapan semua, Jepun telah kalah kepada anak-anak Malaysia, kalah kepada jiwa anak-anak Malaysia, kalah kepada sistem yang membenarkan kanak-kanak menjadi kanak-kanak. Kita tidak kalah dalam markah peperiksaan, kita kalah dalam soal kemanusiaan. Saya memohon maaf kepada semua pelajar Jepun yang pernah saya ajar. Maaf kerana pernah memberitahu mereka bahawa kegembiraan itu tidak penting. Maaf kerana pernah percaya bahawa membunuh diri adalah harga sebuah kejayaan. Saya berhenti bercakap. Air mata mengalir deras sehingga saya tidak dapat melihat apa-apa. Saya menundukkan kepala saya serendah-rendahnya ke arah pelajar-pelajar Malaysia. Dewan senyap sunyi selama 2 saat. Kemudian tepukan gemuruh bergema sehingga dinding bergegar. Pelajar-pelajar Malaysia berdiri dan menepuk tangan untuk guru-guru Jepun yang mengakui kesilapan mereka. Semua guru Jepun berdiri dan menangis teresa-isak. Encik Suzuki berlari ke pentas dan memeluk saya. 300 orang daripada kami menangis serentak seperti anak-anak yang baru kehilangan segalanya. Tetapi dalam kehilangan itu saya rasa seperti baru mendapat semula sesuatu. Selepas itu timbalan menteri naik ke pentas. Beliau memeluk saya dan berkata di mikrofon, Tuan Tanaka, Malaysia tidak mengalahkan Jepun. Kami hanya menghulurkan tangan dan kami gembira Tuan menyambutnya. Kemudian beliau berpaling kepada pelajar-pelajar. Nyanyikan lagu negaraku untuk guru-guru dari Jepun sekali lagi. 5,000 pelajar menyanyikan lagu negaraku sekali lagi. Tetapi kali ini 300 guru Jepun turut menyanyi bersama. Kami menyanyi dengan lohat Jepun, ada yang salah, ada yang tertinggal, tetapi kami menyanyi dengan air mata dan sepenuh hati kami. Lagu tamat. Tiada siapa yang bertepuk tangan. Semua orang hanya berdiri berpelukan dalam diam untuk masa yang lama. Saya tahu inilah hari di mana sistem pendidikan Jepun saya telah mati dan hari di mana saya sebagai seorang manusia dilahirkan semula. Petang itu saya menulis surat peletakan jawatan dan menghantarnya kepada lembaga sekolah bersama dengan cadangan untuk mereformasi sistem pendidikan Jepun dengan menjadikan Malaysia sebagai model. Saya tidak tahu sama ada saya akan dipecat atau dijemput menjadi menteri. Tetapi saya tahu satu perkara, saya tidak akan membiarkan seorang pun anak Jepun mati kerana markah peperiksaan lagi. Dan setiap kali saya mendengar lagu negaraku selepas ini, saya akan menunduk hormat dan menangis. Kerana ia adalah lagu yang telah menyelamatkan nyawa saya. 2 bulan selepas pulang ke Jepun, saya dipanggil menghadap Lembaga Kementerian Pendidikan di Tokyo. Semua orang menjangkakan saya akan disoal siasat atau dihukum kerana ucapan saya hari itu telah tular di seluruh dunia. Klip pengetua Jepun menangis mengaku kalah kepada anak Malaysia mendapat lebih 200 juta tontonan dalam seminggu. Saya melangkah masuk ke bilik mesyuarat. Saya menunduk hormat secara automatik. Menteri Pendidikan berdiri dan menepuk bahu saya. Tuan Tanaka, anda telah menyedarkan Jepun. Saya keliru. Daripada menghukum saya, beliau menghulurkan satu dokumen. Kami telah menubuhkan jawatan kuasa reformasi pendidikan kebangsaan dan kami mahu anda menjadi pengerusinya. Saya berdiri kaku untuk masa yang lama kemudian menundukkan kepala. Saya hanya ada satu permintaan. Izinkan saya membawa 5,000 pelajar Jepun ke Malaysia sekali lagi. Kali ini bukan untuk lawatan sambil belajar, tetapi untuk belajar cara menjadi manusia daripada anak-anak Malaysia. Menteri itu mengangguk, diluluskan. 3 bulan kemudian, pada musim bunga, 5 buah pesawat yang membawa 5,000 pelajar sekolah menengah Jepun mendarat di KLIA. 50,000 pelajar Malaysia menyambut mereka di Dataran Merdeka. Bendera jalur gemilang dan hinomaru dinaikkan bersebelahan. Jam 8 pagi lagu negaraku berkumandang. 5,000 pelajar Jepun berdiri tegak. Kali ini tiada siapa yang takut. Semua menunduk hormat bersama pelajar Malaysia dan menyanyikan lagu negaraku bersama-sama buat kali pertama. Saya berdiri di tengah-tengah air mata mengalir sekali lagi. Tetapi kali ini ia adalah air mata harapan.
Seorang pelajar Jepun berlari ke arah saya. Dia memakai baju sekolah Malaysia yang dipinjamkan. Pelajar itu berkata, dalam bahasa Melayu pelat cikgu saya, sudah faham kenapa budak Malaysia boleh senyum setiap hari. Saya memeluk pelajar itu dengan erat dan berbisik kerana mereka tidak pernah lupa bahawa mereka dilahirkan untuk bahagia bukan untuk menang. Hari itu kami tidak mengadakan apa-apa upacara besar. Pelajar dari kedua-dua negara hanya duduk berkeliling di bawah pokok menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing secara bergilir-gilir. Makan nasi lemak bersama onigiri, ketawa bersama, menangis bersama. Saya memandang sekeliling melihat pelajar Jepun yang dahulunya pucat kerana belajar, kini wajah mereka kembali ceria. Saya melihat pelajar Malaysia yang pernah dianggap ketinggalan sedang mengajar pelajar Jepun menyanyikan lagu Kimigayo dengan lohat Melayu. Saya menadah tangan ke langit dan berkata dalam hati, terima kasih Malaysia kerana mengajar saya bahawa kehebatan sesebuah negara tidak diukur pada markah peperiksaan tetapi pada senyuman anak-anaknya. Akhirnya saya faham. Kegembiraan bukanlah ganjaran selepas kemenangan. Ia adalah bahan api yang membolehkan kita untuk benar-benar menang. Dan pada hari itu, pada usia 45 tahun, saya baru sahaja lulus subjek paling penting dalam hidup saya daripada guru-guru paling kecil di dunia anak-anak Malaysia. Setahun kemudian, saya berdiri di padang sekolah saya di Shibuya. Semuanya telah berubah. Pagar sekolah masih kelabu, tetapi kini dihiasi dengan barisan pokok bunga raya di kedua-dua belah. Pelajar masih memakai kemeja putih tetapi tiada lagi yang memakai lengan panjang untuk menyembunyikan parut di pergelangan tangan mereka. Jam 8 pagi loceng berbunyi. Seluruh sekolah berlari keluar ke padang. Tiada siapa yang merungut. Kerana lagu yang berkumandang hari ini bukan hanya lagu kebangsaan Jepun. Semua pelajar berdiri tegak menyanyikan satu rangkap lagu Kimigayo, berhenti diikuti dengan satu rangkap lagu Negaraku dan diakhiri dengan lagu Rasa Sayang yang diajar oleh pelajar Malaysia. Selepas lagu tamat, mereka tidak terus bersurai, sebaliknya melaungkan serentak, kita dilahirkan untuk bahagia dan membahagiakan orang lain. Ayat ini menjadi ikrar baru sekolah kami. Bilik darjah berubah. Tiada lagi kelas tambahan selepas sekolah. Sebaliknya, digantikan dengan kelab kegembiraan. Isnin kelab memasak masakan Malaysia. Selasa kelab tarian Zapin dan J-pop. Rabu kelab berkebun organik di atas bumbung. Khamis kelab kesihatan mental di mana pakar psikiatri kanak-kanak datang secara sukarela setiap minggu. Jumaat kelab menulis surat kepada diri sendiri di masa hadapan. Markah peperiksaan masih penting tetapi kami menambah kriteria baru indeks kebahagiaan mingguan. Setiap pelajar mengisi soal selidik ringkas. Jika ada yang mendapat markah di bawah 6/10 selama 3 minggu berturut-turut, guru kelas akan menelefon ibu bapa, bukan untuk memarahi tetapi untuk mencari jalan penyelesaian bersama. Pada tahun pertama pelaksanaannya, kadar bunuh diri pelajar di daerah Shibuya menurun sebanyak 78%. Kementerian mengisytiharkan sekolah kami sebagai sekolah contoh kebahagiaan kebangsaan. Seorang wartawan bertanya kepada saya, bagaimana tuan mengubah seluruh sistem dalam masa setahun? Saya menunduk hormat dan menjawab, saya tidak mengubah apa-apa. Saya cuma berhenti menghalang dan membiarkan anak-anak Malaysia mengubahnya untuk saya. Setiap petang Jumaat, saya akan membuka klip video lama. Klip di mana 5,000 pelajar Malaysia menyanyikan lagu kebangsaan untuk kami. Saya akan menontonnya seorang diri dan menangis. Bukan kerana sedih, tetapi kerana gembira akhirnya saya menjadi guru yang benar-benar diperlukan oleh pelajar. Saya faham sekarang kehebatan pendidikan bukanlah tentang menjadikan pelajar lebih pandai daripada orang lain, tetapi menjadikan mereka cukup menyayangi diri sendiri untuk terus hidup dengan bermakna. Dan kebenaran sejagat yang saya pelajari dari Malaysia ialah setiap anak di dunia ini dilahirkan dengan hak untuk tersenyum. Tugas orang dewasa adalah untuk tidak membiarkan senyuman itu hilang. Hari ini saya masih pengetua di Shibuya. Tetapi setiap kali orang bertanya apa saat yang paling membanggakan dalam hidup saya akan menjawab perkara yang sama. Hari di mana saya berdiri menangis di tengah padang sekolah di Malaysia dan mengakui bahawa saya telah kalah kepada anak-anak kecil yang menyanyikan lagu kebangsaan mereka dari hati. Hari itu adalah hari kemenangan terbesar saya ke atas diri sendiri. 3 tahun selepas hari itu, saya berdiri di Dataran Merdeka Kuala Lumpur sekali lagi. Tetapi kali ini bukan sebagai tetamu. Saya adalah tuan rumah bersama. Hari ini adalah hari perasmian Institut Kebahagiaan Asia.
Sebuah bangunan kayu 3 tingkat dengan seni bina campuran Melayu-Jepun dibina dengan wang sumbangan daripada anak-anak Jepun dan Malaysia yang membesar bersama. Di hadapan bangunan terdapat 2 tiang bendera. Jalur gemilang dan hinomaru dinaikkan serentak setiap pagi. Jam 8 pagi 10,000 pelajar dari 10 negara Asia berdiri dalam barisan. Saya berdiri di sebelah pengarah institut iaitu gadis Malaysia yang sama pernah memberikan saya bunga raya 3 tahun lalu. Kini dia berumur 18 tahun, pelajar tahun pertama Fakulti Pendidikan di Universiti Malaya. Dia berpaling dan tersenyum kepada saya. Giliran kita, Cikgu Tanaka. Saya menunduk hormat kepadanya dan kami berjalan ke pentas bersama-sama. Saya mengambil mikrofon, suara saya masih bergetar seperti hari pertama. Tetapi kali ini bukan kerana takut, tetapi kerana teruja. Selamat pagi anak-anak semua. 3 tahun lalu saya datang ke sini dengan keangkuhan. Hari ini saya kembali dengan kebanggaan. Bangga melihat anak-anak dari Jepun, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Kemboja, Indonesia, Filipina, China dan India berdiri bersama, menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing dan tersenyum antara satu sama lain seperti adik-beradik. Saya berhenti dan menunjuk ke arah papan tanda di hadapan bangunan. Institut ini tidak mengajar anak-anak untuk menjadi lebih pandai daripada orang lain, tetapi ia mengajar anak-anak untuk menyayangi diri sendiri dan menyayangi sesama manusia. Kerana jika setiap anak mampu menyayangi diri mereka sendiri, dunia ini tidak akan lagi memerlukan seorang pun anak yang mati kerana markah peperiksaan. 10,000 pelajar bertepuk tangan dengan gemuruh. Gadis Malaysia itu datang kepada saya. Dia menghulurkan mikrofon dan berbisik, "Cikgu, nyanyikan lagu negaraku bersama kami sekali lagi. Kali ini cikgu jadi pemimpin." Saya tersenyum hingga mengalirkan air mata dan mengangkat mikrofon. "Negaraku, tanah tumpahnya darahku." 10,000 pelajar menyanyi mengikuti saya. Suara mereka bergema sehingga burung-burung di sekitar Istana Negara terbang berterbangan. Saya menyanyi hingga tamat dan menjerit sekuat hati, "Terima kasih Malaysia. Terima kasih kerana mengajar saya bahawa negara terhebat adalah negara di mana anak-anaknya boleh tersenyum." Setiap hari semua pelajar berlari memeluk saya. Saya memeluk mereka seorang demi seorang sehingga baju saya basah lencun dengan air mata. Petang itu saya berjalan ke sebatang pokok besar di sebelah institut. Di bawah pokok itu ada sebuah plak batu yang terukis satu ayat yang saya tulis sendiri. "Biarlah senyuman anak yang terakhir menjadi ukuran kehebatan sesebuah bangsa." Di bawah plak itu ada sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya sekuntum bunga raya kering yang diberikan oleh gadis itu kepada saya 3 tahun lalu. Saya masih menyimpannya sehingga hari ini. Saya menunduk hormat pada pokok itu dan berkata, perlahan, "Terima kasih kerana mengubahku dari seorang pengetua yang angkuh menjadi seorang manusia yang tahu erti cinta. Dan terima kasih kerana membuatku sedar bahawa keajaiban terhebat di dunia bukanlah markah peperiksaan yang sempurna, tetapi senyuman seorang anak yang menyanyikan lagu kebangsaannya dari hati." Saya berpaling dan memandang 10,000 anak yang sedang ketawa dan bermain. Malaysia bukan sahaja mengubah saya. Ia sedang mengubah dunia. Satu senyuman pada satu masa, satu lagu kebangsaan pada satu masa, satu hati pada satu masa. Dan saya akan berada di sini sehingga hari terakhir hidup saya untuk menyebarkan keajaiban yang bernama kegembiraan anak-anak ini kepada seluruh dunia. Selamat sejahtera. Saya Tanaka Kenji, bekas pengetua dari Shibuya, kini seorang anak Malaysia untuk selamanya.